Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak lupa. Cik Cinonet. Okay, halo semua. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Sambung video yang tadi. Tadi dah buat sarapan, dah habis sarapan dah. Ni pun baru habis sarapan budak ni. Okay, saya nak masak. Ada sotong tu. Saya nak masak sotong. Sotong saya dah cuci tadi. Saya nak masak sotong sambal dengan kari apa? Kari sardin. Cincai-cincai je lah. Simple-simple aja. Okay. Okay, Alisha Naswa. Okay. Kenapa Naswa diam macam ni? Kenapa Naswa diam? Kenapa Alisha Naswa diam? Mama suruh diam dulu. Okey lah, Mama nak masak. Masak untuk makan tengah hari. Ini pun dah lambat juga. Minum habis. Orang minum tu duduk. Okey, saya nak lanjut masak. Masak sotong sambal dengan kari sardin. Campur kentang. Itu aja. Okey, Alisha Naswa. Main kat depan dulu. Boleh? Okey, bye-bye. Main abang. Okey, untuk sambal sotong ni ada sotong-sotong yang saya dah cuci, dah potong-potong dah dengan ni cili blender. Untuk kari sardin ni ada sardin, ada kentang untuk campuran. Itu aja. Ini bawang-bawang dia yang saya nak potong. Saya potong-potong dulu. Dan saya ada sayur sawi juga ni, saya nak goreng. Tumis macam biasa lah. Letak sini dulu. Saya nak potong-potong bawang dulu. Saya potong bawang untuk sambal dengan kari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong halus-halus. Saya tak blender, saya potong aja. Satu lembah, satu keping aja. Minyak saya dah tuang tapi tak ada video. Sebab tak on lagi, video tak on, saya dah tuang minyak. Okey lah, boleh aja. Okey, saya nak tumis bawang dulu untuk sambal. Ni bawang saya dah potong ni, saya nak tumis untuk sambal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya potong-potong aja. Sotong pun tak banyak. Ini baru untuk kari. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kari, minyak habiskan dulu, cukup-cukup lah. Tak perlu pakai banyak-banyak. Ni pun dah cukup dah. Sebab belum pergi beli barang. Jadi semua stok dah habis. Penghabisan stok. Cili dah wangi. Bawang merah dah wangi. Untuk sambal dah wangi. Saya masukkan cili blend. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, meleleh-leleh dah. Banyak sangat. Penuh sangat sampai meleleh-leleh. Oh. Ya, untuk kari saya nak masukkan halba. Ni halba saya dah cuci. Bismillahirrahmanirrahim. Ni perbawangan, bawang merah, bawang putih, halia. Masuk aja.
Sambil tunggu sambal, kita tumis bawang untuk kari. Biar sama-sama siap. Goreng cili ini lambat sikit, nak kena garingkan sikit. Baru dia punya bau tu tak pahit nih. Sambal cili merah nih kena betul-betul masak, tumis betul-betul dia punya cili, baru dirasa dia gurih, baru dirasa dia wangi. Untuk kari dah garing, kita tambahkan air. Saya tambahkan air. Lepas tu saya masukkan rempah kari. Terus je saya masukkan rempah kari. Senang, kita makan sendiri kan. Yang penting rasa dia sedap. Bismillah. Cara ikut cara masing-masing. Ini cara saya. Cara yang simple, cara yang wood. Siap. Ini untuk sambal. Semua dah garing. Ini untuk sambal saya tambahkan asam jawa sikit, peran asam jawa. Untuk kari pun dah naik minyak sikit. Kita masukkan kentang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kentang. Kita tambahkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rebuskan kentang tu biar dia empuk. Okey. Ini sambal dia, cili dah garing, air dia dah kering. Saya masukkan sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masak sambal sotong ni, sambal dia kena garingkan dulu. Sebab sotong ni kan banyak air. Dan saya keringkan dulu dia punya cili. Supaya tak banyak sangat dia punya air. Dan untuk karinya, air dah mendidih, saya masukkan ni tomato. Masukkan tomato. Biar tomato dia hancur sekali lah. Kalau ada tomato lebih boleh tambahkan lagi. Saya letak satu je. Ada sebenarnya, tak apalah. Saya letak satu je. Okey, ni sotong. Ni kena perapkan dulu dia punya apa ni. Oh, belum letak garam dah, lupa saya. Terlupa. Okey, sekalilah saya masukkan garam. Tambahkan garam. Ni pun tambahkan garam juga. Sekali jalan. Tambah sikit. Ni Pak Haji sikit. Ni pun Pak Haji juga sikit. Ni kalau ada petai, oi. Kalau ada petai, tapi ni tak musim petai lah. Angin lah, angin kuat. Api saya ni terbang-terbang. Okey. Saya nak empukkan dia punya kentang. Saya rebus dulu biar kentang dia empuk sikit. Untuk sambal, saya tambahkan gula. Bismillah. Ikut selera lah. Sikit. Nak balancekan dia punya rasa. Biar rasa dia balance. Biar rasa dia sedap. Ni sambal ni sekejap. Sotong sekejap je dah masak. Sotong. Walaupun kita dah goreng garing, tetap juga sotong mengeluarkan air. Tengok. Dia basah. Dia tak kering. Sambal dia tak kering. Kenapa dengan muka tu? Tengok muka tu ada apa? Main apa? Main kartu dengan abang eh? Panas sih dia tengok rupa. Hai. Macam apa?
Sotong dah siap. Kita tutupkan api. Sotong dah siap. Kita keringkan macam mana pun memang tak akan kering. Sebab sotong kan memang banyak air. Oh, banyak air. Kenapa tu bang? Batuk-batuk bang. Kita masukkan dalam mangkuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal sotong dah siap. Sekejap. Ya, sambal sotong dah siap. Tinggal kari. Saya pindahkan belah sini. Saya nak goreng sayur kat situ. Pindah sini. Kentang dah empuk ke belum? Kentang dah empuk dah. Kentang dah empuk, kita masukkan sardin. Okey, sardin. Saya masukkan sardin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan. Kita bersihkan pakai air. Ya. Okey. Okey. Ya Allah, mukanya. Tengok muka ni guys. Halo aunty, uncle. Buka main kat depan. Kenapa bang batuk-batuk ni bang? Minum air bang. Pergi minum air suam bang. Batuk-batuk tu. Saya tambahkan peranan asam jawa. Sikit je. Buat asam-asam. Dia masam-masam sikit. Ni cili. Cili jom. Masuk je. Tak ada campuran. Campuran ni kentang aja. Dan ini daun apa? Daun kari. Kecil-kecil cinonet. Comel-comel ni. Pokok kari baru tumbuh. Saya dah petik. Bismillah. Dan ada santan sikit. Tambahkan santan. Yang biasalah. Kari sama je. Sisihkan sikit. Kari sardin. Sebetulnya budak-budak ni bukan nak makan dia punya isi. Dia nak dia punya kuah. Budak-budak ni suka makan kuah kari. Kalau makan kadang banjir-banjir. Suka banjir-banjir. Nah, itulah budak-budak. Anak-anak suka makan banjir-banjir. Kalau kari memang suka makan banjir-banjir. Itulah anak-anak saya. Kalau makan kari, tak kira kari ayam ke, kari ikan ke, kari sardin ke, kalau ada kuah, dia orang suka makan banjir-banjir. Dah siap. Simple-simple je. Ni karinya lebih kuah. Kuahnya lebih. Anak-anak suka makan kuah. Hari ni makan dengan nasi. Besok dia orang mesti akan tanya kuah kari. Sebab nak makan dengan roti lah. Nak cicah dengan roti. Sedap. Sebab tu saya selalu masak. Kalau kuah kari saya akan lebihkan kuah. Tapi saya letak dalam mangkuk je. Saya punya periuk tak tahu mana. Periuk saya dah menyorok ke mana dah. Bismillah. Kita letak dalam mangkuk dulu. Nanti dah siap, nanti baru saya pindahkan dalam periuk. Tak nampak dia punya isi. Isinya sikit aja, tak banyak. Dia punya kuah je banyak. Comot-comot. Laplah sikit-sikit tepi ni. Ni kuah kari sardin. Sardinnya tak banyak tapi kuahnya yang banyak. Tak sini. Tinggal goreng sayur. Untuk sayur. Bismillah. Macam ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah. Saya guna bawang putih saja. Masukkan sayur. Bismillahirrahmanirrahim.
kita cari cili. Sebab saya tak ada cili. Saya petik cili atas pokok ni. Petik dalam 3-4 biji cili. Buat campuran biar saya tu ada rasa pedas-pedas sikit. Cukuplah. Buat rasa-rasa mulut. Oh, satu pula. Masuk cili ni. Cili potong kat belakang, ambil kat belakang pokok sendiri. Tambah garam sikit. Haji sikit. Ini dah siap. Sayur sekejap je dah siap. Dah siap. Sayur sawi. Sayur sawi pahit. Ni anak-anak tak makan ni sebab rasa ketih-ketih sikit. A few moments later. Masa untuk makan. Nyam-nyam. Makan tengah hari. Kita kena makan. Kidi tak payahlah Kidi. Kidi dah kenyang dah. Kidi tak payah makan pun dah kenyang. Mari kita makan. Ada sotong. Abang nak sama sotong. Bisa Nak banyak. Nak semua. makan dulu. Nak sambal? Pada makan dulu. Makan. Okay. Sardin nak? Kentang? Tak nak kentang. Tak nak sardin. Ha? Nak kuai. Tak nak kentang, tak nak sardin. Ada. Selalu banjir-banjir dan cukup pula. Tak nak kentang, diet sardin. Sebab ada sambal. Lupa saya. Anak saya ni kaki sambal. Ma tak. Kalau ada sambal, Ma, tak nak dia kentang. kurang tak nak banjir. sardin. Kalau tak ada sambal, dia suka makan banjir. Banjir. Ma, cuma fikir. Banjir memang satu rumah lah banjir. Banjir dalam pinggan abang tu banjir. Mari makan semua. Apa bang? Air tak sejuk lah. Mama lupa tak buka air sejuk. Terlupa. Makan, mari makan semua. Makan dulu dah. Ya, makan lah. Tak baca doa. Dah baca doa ke belum? Alhamdulillah. Mana boleh lupa? Boleh baca lah. Baca. Jangan lupa. Baca doa jangan lupa. Doa makan lah. Doa apa? Selalu baca doa apa? Doa makan kan? Amin. Pedas. Terlapar ke? Kucur-kucur macam mana pun. Jangan lupa baca doa. Baca doa. Masuk. Masuk apa? Api neraka. Selamat makan semua. Makan apa ni? Makan tengah hari je. Makan. Nanti malam. Nasi panas kan? Suam kan? Tak panas sangat pun. Dah suam. Makan nasi, makan sotong. Sotong sedap sangat. Kenapa tak biar je sotong ni hidup? Kenapa atuk tak tangkap je sotong tu hidup? Baru kita bela. Nak bela kat mana? Nak letak kat mana? Tidak kan. Belakang rumah. Jangan minum, letak air tak masak. Air masak. Tak boleh dia. Apa? Sotong kena ada gas. Siapa? Dalam air tu ada gas. Baru dia boleh hidup. Macam pantai. Abang dulu kena gigit. Jadi ubur-ubur.
Bukan sotong, obor-obor. Oh, obo-obo. Pernah kena gigi obor-obor. Nasib baik tak teruk. Ya bang? Obo-obo tu bentuk macam mana? Ada. Obor-obor tu macam sotong tapi dia kecil. Yang macam ni macam. Kecil obor-obor. Jellyfish. Ya betul. Jellyfish. Dia sekali selalu tangkap. Makan. Makan yang. Ni nasi tak luak ni. Makan tu lah. Makan sotong je. Makan dengan nasi dia. Sedap. Iya, sotong sedap tapi makan dengan nasi dia. Sotong semua sedap masak. Kalau tak makan dengan nasi nanti perut lapar. Masa tu ni nak beli sotong dengan obo-obo. Nak letak kat mana? Nak kena suap dulu. Kalau tak suap tak habis-habis nanti. Pedas sikit tapi sedap. Cili dia pedas. Pada habis dah. Nampak tak habis? Ada nasi tak? Dia kuat makan. Yang kelaparan tu. Bang adik kelaparan. Nasi tak? Nak? Makan kuah. Lain tak nampak. Abang asyik batuk je. Dia kuat minum air sejuk. Tak sihat. Kuat minum air sejuk tu asyik batuk je. Tak sihat. Yelah. Tak sihat. Macam mana nak sihat kalau asyik minum air sejuk je? Buat apa bang? Baca buku cerita apa? Tengok. Baca buku apa? Cerita tu. Suka tengok cerita seram, baca buku seram. Komik dia. Dia baca apa? Makan. Habis kan? Mommy, open to the water.